So kita nak sekarang nak open house dah sampai dah. Open house yang pertama. BSF Nutrition. Jumpa King. Jumpa King. Dia punya big boss ni. Ada setengah jam lagi lah. Sembah kot. Betul. Ya, tingkat 1 kita sampai ke jalan jam nak buat macam mana? Tak apalah. Pun dapat Mana boleh. Kan lah. Ini rumah kau apa? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini dia. Big boss. Tak big sangat, dia lagi big. Jumpa banget. Oh ada. Oh dia. Tadi Aziz pun sampai. Baik kita ambil gambar satu dulu. Boleh? Kan tak jumpa kan. Ada? Boleh masuk? Okay, ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Official. Okey, bang. Thank you datang. Jumpa kat Oi, kita disajikan dengan Dah start dulu lah bang. Oh, dah dulu ah. Kita tengah Azim kat mana? Ada, Mazim, jumpa Mazim. Kita tengok. Ada tadi. Dia pun baru sampai. Dia baru sampai tadi. Itu dah start tak sampai. Dia dah tutup. Berapa nama? Satu je. Nama. Nombor tak ada. Kanan. Ini dulu. Oh, okey. Okey, jap. Okey, kan? Cameraman pun dapat. Cameraman pun dapat. Tiga makan. 1, 2, 3. Mana-mana lah. Okey. Walaupun lewat sampai dah biasa jalan jam, tapi orang kat dalam dewan ni masih ramai guys. Dia tutup sampai pukul 3 tapi no, jam dah 2.39. Okey, sempat lagi. Boleh makan lagi kat sini dah jumpa King dah tadi. Jom. Okey. Ini tak apa. Sebab ada udang, saya ambil ada udang. Udang guys. Jangan kulit udang, jangan dilupa udang. Yang ini mie sampai. Tak kuitiau mie. Boleh. Sikit je saya nak rasa mie sikit je. Baru sampai. Baru mari. Okey, jamah-jamah sikit. Okey, jadilah. Apa? Okey, cukup. Yang lain semua banyak habis. Ni rendang. Apa dia ni?
Rendang kat belakang tadi bang. Telur tetap ada tau. Telur tetap ada. Ada laksa ya? Ada laksa. Ya, ada laksa. Tengok orang pagi ni, orang ni. Lagi nak makan kan? Ada. Memang dari tempat kau tak tahu. Jalan lagi. Makanan dah dapat, tapi kita tengok ni. Dia kalau musim-musim saya tengah diet, walaupun saya datang sini, saya cari apa yang saya boleh makan. Kalau ada laksa lah, ini saya tak akan sentuh. Tapi disebabkan tak ada apa-apa target, apa saya makan. Esok lusa saya bakar balik kalori ni apa yang saya makan. Nak maintain badan, maintain penampilan bukan senang. Tak apa, masih ramai lagi orang kat depan tu. Ramai lagi. Wei, sempat lagi. Kak Rin dah masuk dalam. Dia masuk dalam, dia dapat tempat dah. Rasing kat dalam. Ana, mak nak duduk kat mana? Dia kat Fatin? Jom kita ke dalam. Saya nak segar pun tak apalah. Apa-apa dapat. Kamera pasal ni Pak. Senang, bukan susah, senang nak jumpa dia. 1, 2, 3, 1, 2. Kasih sikit. Ini baru yang first dia punya open house. Ada lagi. Depan ni ada lagi. BS Nutrition. Jumpa dengan Boss King tadi. Dan yang kan tak sempat makan. Tapi sempat dapatlah makan. Dia kan macam-macam. Mereka ikut pukul 3 kan. Pukul 3 tadi. Tapi orang masih ramai lagi. Lambat. Ada band lagi. Boy. Layan. Sampai malam lah.
Ke mana kita? Sign expert. Arah-arah sempat. Itu pukul 4. Perbincangan apa ni? Ambil gambar. Turki. Oh, dah makan. Kita nak bergerak lagi. Bergerak ke mana? Tadi mem dah beritahu kan. Okey, so apa lagi? Jalan, jom. Mas pula. Mas pula tetap. World champion. Kita dulu. Dengan mana tadi? World champion 10 kali. Kita dulu. Masuk dia tiup. Okey, ready. 1 2 3. Dia masuklah. Adik. Tadi ya. Rumah ikut pula. Jom. Jom. Open house yang kedua pula. Okey, jom. Dia open house sign export ni. Dia punya signboard dekat dalam gym. Dia tutup pukul jam. Ui, pukul 4 tutup. Tapi dengar masih kedengaran lagi. Dekat ni pun kata pukul 4 dia. Tapi tak tahu lah, tengok ah. Jumpa dia punya big boss dia. Langgar luri. Jumpa dia punya big boss dia. Assalamualaikum. Siapa juga ni? Sudah silakan. Dah habis. Signboard tu. Lewat-lewat pun tengok lauk ada lagi ya, alhamdulillah. Ada lagi ya. Tapi kita datang sini berapa? Datang nak jumpa Big Boss. Jumpa Big Boss tadi. Okeylah dah jumpa dia pun. Okey. Dapat dan menikmati juara sikit. Makanan kat sini. Okey. Majlis
Dia favorite ke roti jala ni? Wah dia. Wah dia. Yap. Okay. Oh. Take ice. Dia tak jam. Take ice. Sekejap. Okay, kurang manis. Kurang manis guys. Okay, jom kita duduk. Okay, siap. Jom. Oh, pisang. Duduk. Ah, ini mem punya. Pisang goreng, pisang goreng. Pisang goreng. Kita dah makan ni. Oh, sabar. Ada lagi. Ada lagi nak kena pergi open house lagi ni. Apa-apa kita makan ni. Jom, duduk. Pelan-pelan makan. Tadi makan apa? Cak-cak ni. Nasi empek sikit, rendang daging sikit. Roti jala dengan kari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, no kan? Mak ya Acak nampak signboard saya tadi? Tak nampak kan? Saya punya signboard tadi tu yang letak. Kak Rim pun tak perasan ke? Tak perasan tak? Masa masuk. Saya tengok depan tu, ada signboard aku pun. Itu saya Sony standby tu kan, ni. Kan? Oh, acam dia kan. Jap, ada signboard tu. Oh, dia buat ya. Mana dia dah banyak buat signboard orang kan. Yang paling nampak tu kuning tu lah. Dia buat lah. Dia buat kat belakang ni. Ni dia punya kilang ni dia buat kat belakang ni. Dia ada dua, satu sini, satu sana. Ini pejabat dia, kilang dia itu. Kilang dia kat tepi tu. Dia tengok dia orang tengah buat itu. Oi, selamat raya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak apa. Okey. Tugas saja. Penjen orang. Ya. Ada ni tu. Jap. Makan. Makan ipo tu ni saya main juga. Yang kat mana? Ipo. Ada ke? Lagu apa kasi ni? Lagu 60-an. Lagu 60-an dia kata. Aduh, kat Ipoh. Ni. Tapi acam tak ada kata. Ni saya kena cek awal lah. Sloka. Yang lagu lain saya tak tahu lah. Bila orang buat lagu tu, saya boleh ikut lagu kan. Dia buat band tadi tu, tahu Yang lagu tadi tu lagu Rahim tu. Lagu dia sedap. Kan yang saya tahu kan dia. Selamat berhari raya. Dia punya ayat dia tu yang buat cantik tu. Mula-mula kan. Tapi tu lagu perempuan jap. Versi lelaki belum nyanyi lagi. Pasal band ni lain tu. Band kena ikut kita. Kalau karaoke lain. Band ni kena tengok kan tempo kita ni. Akhirnya saya ketul habis. Dia tarik ais. Kurang manis. Baik. Oh, kenyang dah. Dapat makan macam ni pun alhamdulillah kenyang.
Nanti ada lagi. Sabar. Akhirnya habis cendol. Lagi tea ais pak. Sebelum tu saya ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih juga kepada Sanas Bird, Bos Tuan Syarif, Nurul Sudi yang menjemput kami. Walaupun saya dah kelewatan, tapi saya sempat hadir juga lah. Pasal tadi pun ada open house yang kedua. Dan selepas ni ada lagi open house lagi sampai ke malam. Hari ni kan. Tapi akhirnya saya sampai juga ke Sanas Bird. Makanan pun ada lagi tadi, sempat saya makan. Alhamdulillah. Walaupun dah makan pun, tapi saya cubalah menyampaikan sebuah lagu. Khususnya untuk Hari Raya lah. Kita cuba selalu ke Hari Raya. InsyaAllah. Di bawah pimpinan band boy kita di sini. Semua kan. Sama-sama kita bergembira. Indahnya sungguh di Hari Raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik berdaya, bolehkah abang ikut bersama? Saudara sedang berkumpul di hari mulia Kawan-kawanku semuanya ke pantai untuk menghiburkan hati yang sedang duka lara. Di pantai yang menarik dari pandangan mata, menjadi kumpulan murah mudi di senja hari. Oh hari boleh nyanyi lah bos kita. Akhirnya pesan. Woi, first time ni. First time ni. Saya dah ajak tu. Tak boleh itu ni. Akhirnya saya ajak. First time. Tapi bos boleh nyanyi. Respect lah saya. Bos kan habis sekali. Ya, rasanya dah boleh lompat kot. Boleh lompat jangan. Apa kata kita tutup je? Okey. Kita tutup dengan Datuk. Boleh? Okeylah, saya pun Boleh? Yang bagian ni tu. Pada hari ni Adi Fitri. Okey. Dah. Dia buat live. Baru bisa nampak dia buat live. Peace. Okey tak? Okey. Okey, terima kasih. Saya nak bergerak ke open house. Alhamdulillah. Nasib baik saya tak tahan awal. Tak makan. Kalau dah kawan, lagi lambat balik. Lagi lambat balik. Lagi lambat balik tu. Terima kasih. Terima kasih tu. Semua kali di atas apa yang saya beri kita dah. Okey. Sampai raya maaf saya batin. Okey, bye-bye guys. Pergi. Ini untuk menghiburkan semua yang berada di sini daripada tengah hari hingga ke petang. Okey. Berapa lagu tadi saya nyanyi? 3 lagu saya nyanyi tadi. Last kali saya menyanyikan Bos Tuan Syarif. Keindahan pantai. Okey, lepas ni nak bergerak lagi ni. Nak bergerak lagi ke rumah siapa? Puan Sukun. Suhani. Suhana kan. Ada open house lagi ni. Makan yang 3. Berjalan di dalam hujan. Jom jalan.
sampai dah rumah ketiga pula. Rumah Puan Suhana kita. Suhana dia ada ni lah. Dekat Regali. Puan Suhana. Okey, Puan Suhana. Kita dah sampai. Itulah nak sampai kalau open house ni kan. Terpaksa melalui dia punya jam dia tak tahan tu kat Plaza Tol apa semua kan. Oh, sampai. Kalau ikut, okey, kalau ikut dia sampai pukul 6. Dah lebih pukul 6 nampak. Nampak pukul 3 dah. Okey, okay, tapi ada lagi tu sikit. Tapi kalau dah tak ada pun kita datang beraya je. Jom. Apa tiga lagu? Sini ada 4 lagu. Oh, 3 lagu. Aduh. Wajib ah? Wajib. Itu band. Tadi band ni. Oh, lain. Band buat ni. Lain macam. Ini Puan. Okay, sampai ke rumah Puan Suhana kita. Rumah yang ketiga kita beraya kat sini. Open house. Okey kan dah tutup masa dah, tapi ada lagi ramai lagi orang. Okey, selamat dah sampai. Apa tu kat sini? Pak. Ada anakku tak kali. Varian ni tak? Varian ni kejap. Lagi cukup ke nak lagi? Okey. Okey. Varian ni sikit. Hop. Okey, ada down sikit. Sama tak down tu ni sama kot. Tak apa. Lewat pun ada makan. Ayam ke daging? Ini daging. Daging. Tadi pun dah daging. Ini daging ni. Kecil ni. Okey, jadilah sikit. Dapat sikit. Okey. Dah ada makan. Jom makan. Telur tak ambil bang? Telur? Ha? Ada dia telur ni untuk ni. Telur ni, wah. Belajar. Ambillah sesikit telur ni untuk ni punya. Boleh lah. Okey dah. Telur ni untuk apa? Untuk laksa sebenarnya. Okey, sekurang-kurangnya pun ada makan. Okeylah kan. Kalau tak ada dah tutup, kita datang beraya je. Masa hari raya kan. Okey. Okey, so kita ke mana lepas ni? Satu lagi, Satu lagi rumah. Okey, Puan Su, terima kasih banyak. Terima kasih datang. Terima kasih Puan Su daripada syarikat kali ini. Okey. Okey, dapat juga makan, dapat buang yang besar, selesa. Nak tengok kucing. Oh, dapat tengok kucing lagi kat belakang. Berapa ekor tu? Banyak. ada semua. Lagi banyak daripada saya. Okey, Su, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, jom kita bergerak. Okey, last kopi. Kita raya open house yang keempat. Kita punya jiran sebelah. Dekat Menara Seri Mahang. Jom. Nak masuk Menara Seri Mahang, Pak. Jom. Yang mana?
Lain jadi. Apa yang depan dia dah? Dia dekat. Dekat. Okey, acara kita diteruskan pada malam ini. Diteruskan lagi pada malam ini Haji dengan perempuan. dengan Kakak dia kakak. Ya, saya selalu tengok live. penyampaian semua Queen Rider pada Asnaf dari Al-Malam Dia nak ambil gambar ke? Dulu kita pernah ambil. Okey. sebab Queen Rider pada Asnaf. Okey. Ada. Silakan yang berbahagia sapi Polisi Selatan Kemudian Pemadam Kebakaran untuk menyempurnakan Yang laki? Mana? Orang mahal sebenarnya ni. Tunggu dulu. Sebentar. Orang mahal. X mahal. Okey, sebentar dulu kita panggil dulu. Untuk asnaf lelaki. Asnaf lelaki dulu. Baru-baru sampai pun dah kena serbu dah. Orang dah nampak saya kan. Okey, tak apalah kan. Yelah kata kita dah hari raya kan. Okey. Tapi meriah lah dah. Walaupun buat dekat sini pun meriah gitu. Tak apa. Tak makan pun tak apa. Tadi dah 3 kali makan. Kita kena teh tarik pun cukup. Minum teh tarik pun dah cukup dah. Apa? Sekejap. Ni apa? Air keladi. Memang bagi air keladi pula. Teh tarik, air keladi. Kurang manis. Tak apa, tak makan pun tak apa. Tengok orang je. Kena kipas angin sikit kan. Oh. Dah tersandar dah. Kurang lagi nak. Tak apa. Okey, janji dah makan. Dah makan. Lega sikit. Mem bagi ni pula. Buah lagi. Buah pun buah lah. Apalah. Buah pun ada. Tembikai. Bismillahirrahmanirrahim. Mem bawa. Mem ambil tembikai. Masih ramai lagi. Dah pukul 10 pun ramai. Dah pukul 10 ni. Teh tarik kuih. Saya sah kalau saya bangun mesti kena rock block. Sah kalau saya bangun je tu saya suruh memang ambil lah makan. Alah comel budak ni. Sah. Kalau saya bangun dia ke depan dia tak boleh ambil makan. Orang masih ramai lagi. Tadi masuk pun orang dah nampak saya je. Okey, semua dah keluar handphone nak gambar dah. Apa okey peminat kan. Biasa peminat follower apa semua okey lah tu. Ayo makan buah hanya air cukup. Apa jap. Ayo baik. Okey Apa yang penting dapat minum air pun cukup yang penting kita datang kita meramaikan, menyerikan lagi acara majlis di sini. Di Menara Seri Mahang Polis tempat. Alhamdulillah. Habis ni saya minum air keladi. Makan. Mana makan? Kalau makan tak ada pun tak apa. Kita duduk sini kena kipas angin je. Nama dia makan angin.
Okey, memandangkan terlampau ramai ke belakang, saya teruskan dengan sumbangan. Okey, kita teruskan sumbangan untuk anak-anak perempuan juga. Fungsi lama. Acara seterusnya adalah yang ditunggu oleh pengusaha gerai kita. Ini adalah pengusaha. Oh, ada bunyi lagi. Masih ada gimmick lagi sebelah. Di namanya atau di cambulnya. Apa masih apa yang saya katakan? Cepatannya ada di atas namanya Safari Samad. Jantung pemahaman dulu. Peminat saya dulu sampai kini tak bagi ubah-ubah di penampilan saya. Okey, terima kasih. Itu soalan penampi tu. Terima kasih pada Safari Samad yang sudi datang ke Majlis Hotel. Orang sebelah ini, orang sebelah ini. 1, 2, 3 freestyle. 1, 2, 3 freestyle. Okey guys. Alhamdulillah dah yang keempat dah sampai dekat Menara Seri Mahang ni dah. Taklah makan sangat pun. Dapat minum teh tarik dengan air keladi tadi pun. Alhamdulillah depan apa lagi mem bagi saya tembikai kecukup perut pun sedap maintain macam ni kan. Rasanya best lah dapat 4 tempat dah hari ni hari ni dia 4 tempat. So ini dah memang dah penutup dia lah kat sini. So apa lagi jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jangan skip iklan. Kita jumpa lagi di masa tengok apa saja saya punya konten-konten video terkini. Okey, bye bye. Jumpa.